Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam pagi-pagi kongsi hadis. Okey, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan bacaan umur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi menonton video saya mengenai hadis, perkongsian hadis ya. So untuk kali ini tajuknya ialah tunaikan hak terhadap harta dan haiwan ternakan. Okey, daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya seperti zakat dan penjagaan, melainkan unta-unta itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu dia akan didudukkan di satu tanah yang luas dan rata. Lalu unta-unta itu akan memijaknya dengan kaki dan tapaknya. Begitu juga tidak ada pemilik lembu yang tidak menunaikan haknya, melainkan lembu-lembu itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang lebih banyak. Dan dia akan didudukkan di satu tanah yang luas dan rata. Lalu haiwan-haiwan itu akan menanduknya dengan tanduk mereka dan memijaknya dengan kaki mereka. Pijak tuan dia lah. Demikian juga pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya, maka kambing-kambing itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang banyak. Lalu dia akan didudukkan di satu tanah yang luas dan rata, dan kambing-kambing itu akan menanduknya dengan tanduk dan memijaknya dengan kuku mereka. Tidak ada seekor pun daripadanya yang bertanduk patah atau tidak bertanduk. Dan tidak ada pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya seperti zakat, melainkan hartanya itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk seekor ular besar yang botak di kepalanya, mengejarnya sambil membuka mulut untuk menggigit. Apabila ular itu mendekatinya, dia cuba melarikan diri daripadanya. Lalu Allah menyerunya, ambillah harta simpananmu yang kamu sembunyikan dahulu. Aku tidak memerlukan harta itu kerana aku maha kaya. Apabila dia tahu tiada jalan untuk lari, ular itu akan menyambar tangannya dan menggigitnya dengan gigitan kuat seperti gigitan unta jantan. Hadis riwayat Muslim nombor 988, status hadis sahih. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah mengeluarkan zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Sama ada zakat binatang, ternakan, zakat harta maupun zakat tumbuh-tumbuhan. Menunaikan hak haiwan adalah wajib, sama ada penjagaan terhadapnya seperti makan dan minum juga hak untuk mengeluarkan zakat haiwan ternakan. Islam sangat menekankan tanggungjawab pemilik terhadap haiwan ternakan. Zakat bukan sekadar ibadah, bahkan menjadi hak orang lain dalam harta kita. Mengabaikannya adalah satu bentuk kezaliman. Harta boleh menjadi azab jika disalahgunakan atau tidak digunakan untuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak menunaikan hak terhadap hartanya dengan mengeluarkan zakat akan menerima azab gigitan ular di hari akhirat. Hadis ini adalah peringatan kepada kita agar tidak lalai dalam menunaikan tanggungjawab terhadap pengurusan harta dan kebajikan haiwan. Okay. Itu tadi hadis mengenai zakat ternakan. InsyaAllah kita mendapat manfaat, kita mendapat pelajaran daripada hadis tadi ya, insyaAllah. Itu saja untuk pada pagi ini. Semoga insyaAllah kita akan berjumpa sekali lagi besok ataupun selang sehari lagi ya, dalam pagi-pagi kongsi hadis. Semoga hari ini memberi keceriaan kepada tuan-tuan dan perempuan menjadi lebih baik daripada semalam, dan apa saja aktiviti yang tuan-tuan dan perempuan lakukan hari ini semoga memberi manfaat pada diri dan juga pada masyarakat keluarga, memberi manfaat pada diri, pada keluarga dan juga masyarakat, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.